Temu kembali dalam Niaga Awani, Kementerian Keuangan diminta menangguhkan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan atau SST 6% ke atas perkhidmatan kesihatan swasta untuk warga asing yang dijadualkan bermula pada 1 Julai ini. Perkara tersebut disuarakan oleh Persatuan Hospital Swasta Malaysia atau APHM yang menegaskan tempoh pelaksanaan yang terlampau singkat, menyukarkan hospital swasta untuk menyesuaikan sistem pentadbiran, proses bil dan untuk mematuhi peraturan baru. Dalam satu kenyataan, APHM telah menghantar permohonan rasmi kepada Kementerian Keuangan untuk meminta jadual pelaksanaan lebih sesuai dan praktikal. Menurut APHM, penangguhan itu penting supaya peralihan berjalan lancar, perkhidmatan pesakit tidak terganggu dan hospital dapat mematuhi syarat baharu dengan baik. APHM turut memohon penjelasan lanjut daripada Kementerian mengenai pelaksanaan cukai berkenaan, termasuk kesannya ke atas yuran profesional, rawatan kepada warga asing yang menetap di Malaysia dan aspek teknikal lain. Kementerian Keuangan minggu ini mengumumkan peluasan cukai perkhidmatan kepada beberapa sektor seperti sewaan, pembinaan, perkhidmatan kewangan, kesihatan swasta dan pendidikan. Langkah itu dijangka menjana kutipan sebanyak 51.7 bilion ringgit melalui SST pada 2026. Beberapa pihak terutama dalam sektor kesihatan dan pendidikan menyatakan kebimbangan terhadap kesan pelaksanaan cukai tersebut.